Hello guys, welcome back to our channel. So hari ni kita nak pergi ke bazar. Bazar Ramadan dekat Taman Suria. So jom, let's go. Ada binatang sikit. Ada binatang. Okay, kita dah masuk. Kawasan dia tak nampak besar. Tapi dah boleh nampak ikan bakar. Ada bakar-bakar kat situ kalau nak bakar-bakar. Ada lobster. Tak mahu makan lobster hari ni. So kita akan masuk. Road dia mungkin nampak kecil tapi sebenarnya besar. And then dia tertutup. Okay, kat tepi ni ada air-air. Ada cipedak. Ada cempelak. Ada kek lapis, ada air-air. Ada kek tapak kuda. Ada lemang, ada lemang, bermaya. Ada nasi ayam. Ni apa? Air teh tarik. Ada airnya, air tembikar, fresh weh. Dia blender je. Cepat. Ada nasi ambang. Tak tahulah korang dengar ke tak. Bising weh. Ada cocok-cocok ayam. Dia nampak crowded sebab dia tertutup. Sebenarnya dia besar. Ada ayam percik. Ada nasi ayam. Ada goreng-goreng juga. Ada air katira. Dengar tak apa cakap? Tak tahu lah. And then ada mi beduk. Sotong. Mi beduk. Saya tak pernah makan mi beduk. Besar lah sotong dia. Nampak sedap. Ni goreng-goreng geng. Kita tengah cari juga apa kita nak. Kita pusing-pusing dulu. Oh, ni ada cucur udang. Ada murtabak belah kanan. Ada popiah ada, kopok leko ada. Ada puding koktel Ramai gila orang. Ya tu. Ramai gila orang. Sorry. Pelanggar orang pula. Oh, ada nasi kandar. Apa dah nasi kandar? Ada air tebu. Siapa nak bubuhkan kandar pun ada dekat Taman Suria. Ada air. Macam menyederakan je air dia. Ada nasi ayam lagi. Banyak yang nasi ayam. Ada keropok leko lagi. Ada keropok losong. It's normal thing. We need to find benda-benda yang menarik sikit. Weh, super ramai. Ada sate mizan kat kanan. Ya, air keladi dia nampak menarik weh, keladi madu. Sumpah ramai orang. Ada popiah dekat sini, popiah palis. Kita beli kat sini, sedap weh. Kat mana-mana semua ada. Dia setiap tahun ada dekat Bazar Suria. Popiah palis sedap weh. Korang beli frozen pun sedap. So kita nak popiah carbonara. Okay, ni owner dia. Popiah carbonara. Nak hari ke je lah. Close up sikit popiah. Kenapa empat lah geng? Nampak lah, dia buat lah juga. Ya. Terima kasih. Tu. Ada kek coklat. Ada kek coklat moist. Ada banyak weh kek coklat moist. Ada roti jala. Ayam gepuk lagi. Ni apa? Mi rebus. Ada chicken tenders. Ada putu. Macam sedap je. Semua nampak sedap. Ada takoyaki. Mana? Oh. Nak takoyaki tak? Sekejap lagi lah, tengok dulu. Pusing-pusing dulu. Ada putu bambu. Ada tongmo. Ada banyak weh. Korang tengoklah kita orang jalan-jalan. Lepas tu nak bising weh. Oh, tapi row pertama dah lagi bising. Row kedua kurang.
Ni selamat kukus. Ini ada sambal. Siapa nak beli sambal-sambal nak makan sahur pun boleh juga. Okey. Ada yogurt. Macam sedap juga. Nampak sedap. Semua okey. Nampak sedap tu. Ada abang balik. Apa pulang? Abang pulang. So kita masuk another row. Dia nampak kecil sebab dia tertutup. Ada air lagi. Ada roti john. Siapa nak roti john? Kita tak pernah try. Kita selalu pergi bazar Taman Suria ni. Ha? Cendol Mak Zain. Ada cendol Mak Zain kalau korang nak yang tengah viral tu. Yang beratur-beratur tu. Sampai yang habis. Kau ada kat sini. Nak ke? Ha? Nak ke? Tak, yang betul. Yang mana nak boleh tak usah bang. Tiga bang. Ada tepung pelita. Oh. Ada donat. Nampak menarik. Ada puding karamel KA dia. Abang chicken tender tu? Ha. Dia kenal eh? Dia kata banyak tempat berjalan dia kata. Ada Vietnamese roll. Ya tu. Macam nak Vietnamese roll? Kek. Ada kek nampak menarik. Oh. Ada dimsum dengan dumpling. Sekejap, pusing dulu. Chicken pop pop. Ni kuih-kuih. Ada kuih. Kuih. Banyak oi. Oh, ada ayam madu. Ayam madu nampak sedap. Ayam kunyit pun ada. Ada nasi kerabu. Suka ke? Macam nasi kerabu je. Boleh. Tak apa, pusing. Lama tak ada. Tak boleh. Boleh. Okay. Penuh dengan lautan manusia. Tapi row pertama yang paling banyak lah. Row yang lain-lain ni macam kurang dah. Tu ada durian cream. Ada crepe je. Okay. Atau pufa. Ada buko. Ni apa ni? Ada tafufa. Itu macam berat try. Tak nak lah. Ni pernah try kan? Benar-benar. Ni ada lauk. Siapa nak nasi, nak makan nak tak ada lauk, boleh beli juga kat sini ada lauk. Ni apa? Nasi apa? Dagang. Ada nasi dagang. Ada tahu tahu bergedil. Tahu bergedil pun macam menarik. Wih, sekarang dah puasing semua benda menarik ya. Semua nampak menarik dan menyerirkan. Tu nampak menyerirkan. Nasi ayam golek tu nampak menyerirkan. Dengan bawah cahaya matahari. Cahaya matahari pula. Nampak sedap je ayam golek. Sebab dia lampu. Tapi macam-macam luar tak tahu macam sedap ke ayam golek. Adik tu. Boleh try tapi tak nak anak makan churros. So dapat. Semua berkawat satu-satu orang. Semua berkawat. Ada murtabak belah kiri. Ini paling banyak kedai dia dalam belah kanan ni. Panjang kedai dia. Dia ada jual juga kamu. Ni macam kat Food Fest je. Food Fest selalu ada. Nak beli murtabak? Nak? So kita nak beli murtabak. Okay, kita beratur dulu. We want murtabak Kampung Melayu. Sedap eh. Kalau siapa tak tahu Kampung Melayu tu antara murtabak yang sedap juga lah. Yang viral dekat JB. Dia quite viral dekat JB lah. Tak walaupun kau kata lagi sedap memang ada pun. Tapi ini antara yang viral. Tak tahu ya nak beli apa. Lagi 3 room ke? Dia to be honest tempat dia besar, cuma dia nampak tertutup dan kedap sebab atas ada canvas. Kalau korang perasan ada canvas. So haba tu tak keluar, dia dah terpanas. Haba terperangkap kat bawah ni. Tak tahulah, mungkin dia nak cover daripada hujan kot. But choice pun adalah banyak. So, dia punya bazar quite besar. Antara yang terbesar yang kat Johor. Yep. Tapi bukan terbesar kan?
Apa yang paling besar? Paling besar kat sana. Angsa ada besar? Oh. Daging satu. Daging biasa. Tidak mantap bang. Thank you bang. Okey, dah. Dan dapat murtabak. Jalan lagi. Ada yang gepuk lagi. Tak kata balik apa pada Ni apa? Nasi apa? Nasi biryani. Tak nak lah. Nasi lemak. Tak nak. Ada orang ketam. Ada tinjon. Wah. Ya, ada kambing bakar. Nampak berkilau. Shining, juicy. Ya, ada siapa duit raya weh? Siapa nak duit raya? Duit raya sampul. Ada Uncle Bob. Yang penting ada di mana-mana. So, kita skip lah. Kat pasar malam pun ada. Oh, air nampak mengelerakan. Ada coconut milkshake. Oh. Oh, apa tu? Ada Rabina lychee. Oh, nampak betul ni Rabina lychee. Ada balang. Okay, kita masuk sini. Let's go. Oh, jatuh. Ayo. Sotong besar-besar. Ada itik panggang. Itik tak berdiri. Itik tak berdiri. Tahu? Ada kunafa? Kunafa? Tak mau. Oh, ada. Air tebu lagi, geng. Again. Air lagi, air balang. Tapi tadi lagi abang punya air fry. Yang ni boleh lah. Air tafufa lagi. Nasi lemak, kukus. Ada belauk. Siapa nak makan nasi ambon pun ada. Ha? Oh, ni ada selera Kelantan. Siapa orang Kelantan boleh ambil kat sini. Beli kat sini. depan ni dia nak sedap. Ada takoyaki. Nanti nak? Ada goreng-goreng. Penat weh jalan. Oh, nampak itik lagi. Kali ni hitam. Itik golek. Itik golek ke? Itik bakar. Itik bakar. Oh, ada ikan bakar. Ada bakar-bakar lah. Ada itik. Oh, sama makan itik. Ini bakar-bakar geng. Ikan bakar. Tadi pun ada ikan bakar kat depan. Ni apa? Bau. Asap. Ada onde-onde besar gila. Woi, besar gila onde-onde kena gigit. Ada agar-agar. Siapa suka agar-agar pun ada juga. Tengok tu. Variety. Apa dia? Apa? Ada kuih-kuih. Ada variety, geng. Ini normal cocok-cocok. Air katira. Belah kanan ada air tebu. Belah kanan air tebu lagi. Air kelapa pun ada. Ada pisang cheese. Nak boleh? Masih abang. Pisang cheese. Maaf lah, saya suka pisang cheese. Terima kasih bang, saya jual. Sabar. Boleh tak saya bawa? Boleh. Sebelah sana ada kuih-kuih. Saya tak tahu kuih apa. Nampak menarik. Kuih lagi. Ada kacang pun. Ada kambing bakar. Ada nasi campur. Nak baru ke? Nak baru ke? Okey. Dah habis. So, kita nak beli apa? Saya nak beli anak mi roll. Oh, nak nasi Prabu kan?
Weh, ramainya orang kot tu. Apa yang ramai-ramai? Oh, ni nasi. Ramai weh. Tak apalah, kami tak nak beratur. Kita jalan tu. Lauk dia banyak. Tak apa je kalau kat bazar korang beli apa je tu. Apa dia? Cuba korang komen apa yang korang makan dekat bazar Ramadan. Kalau apa benda yang korang akan beli kat bazar. Nak nasi ayam golek. Suara saya dah lapar. Sebab dia nampak sangat tempting je. Sangat moist. Sangat juicy. Moist apa? Kek? Salah. My brain is not braining. Maggi pun nampak sedap. Tapi I nak nasi. Ikan bukan nasi, Maggi. Should I take Maggi or nasi? I think I want Maggi. I want Maggi. Boleh ya? Nanti rasa kenyang sangat. Kan ada lain mutabak. Tak tahu. What you think? I tak tahu dekat you. Kalau I ambil nasi. I tak suka makan Maggi yang banyak. Itulah nak nasi. Pilih kan? I'm shy cat. Okay. Ni apa type eh? Inilah. Ikan bakar RM10. Berapa? Terima kasih. Dah, nak ambil air. Arabina lychee. Nah, ni macam mana lychee? Ha? Ni macam mana lychee? Tak ni. Dekat susu. Awak nak apa? Dekat susu. Dah bila lychee satu, dekat susu satu. Cawan, bungkus. Dua. Ni satu. Ini juga satu. Boleh tak? Dah. Okay, dan kita dah dapat semuanya sih kameranya. Kita dah dapat segala-galanya. Tu. Tak adalah banyak mana. Bolehlah untuk 2 orang. So kita nak balik naik motor. Muat kot? Muat. Muat ke? Baik. Tak nak. Muat lah. Muat ke? Tak tu. Muat. So tips dia kalau nak datang naik motor, belilah box. Belilah box. Hi guys. So, cakap? Kita dah balik daripada Bazar Ramadan Taman Suria dan kita dah buka puasa lah. Kita minum air dah. Air dia okey lah, not bad. Saya dapat air ni, Ribena lychee. Dan saya dapat air honeydew. Okey lah, kita beli air bungkus. Banyak ni lah air bungkus dia. Satu RM4 pun tak silap. Ya betul, satu RM4. Okey lah. Sedap juga lah. Sekejap minum haus. Haus. Oh. Kelegaan kan? Okay. So ini antara makanan yang kita orang beli. Kita orang ikut kita orang punya tekak lah, kita nak makan apa. And then sekaligus kita orang nak nak review juga makanan dia. So saya dapatkan ayam golek. Ayam golek. Nasi ayam golek dapat menarik tadi. Saya nasi kerabu. Nasi kerabu dia tengok ada apa. Ada daging dengan paru. Ada paru, nasi lebih. Ni banyak. Ni RM14 eh? RM14. Yang ini RM15. Banyak jugalah. Tak tahulah kira okey ke tak. Okey lah, saya ada ayam golek. Okey lah, nampak. Nanti kita review. Dan kita orang dapatkan pisang goreng cheese. Murtabak yang tadi kita orang cakap tadi. Murtabak Majidi guys. Berapa ringgit? Murtabak Majidi RM11. RM11. Tadi ni berapa? Ini RM12. RM12. Ni popia carbonara yang kita orang selalu makan. RM8. RM8. Ni popia carbonara yang kita orang beli tadi lah kat Popia Place. Ya, Popia Place. Jom kita review. Kita makan popia dulu. Popia dulu. Cuma tak buat dulu. Popia dulu. Satu. Popia tadi dah goreng. So ada bunyi crispy lagi. Tak boleh dengar sangat kan. So first bite. Sedap kan? Dalam dia Penuh. tak scam.
Dalamnya ada carbonara banyak. Penuh Tak kan? scam. Penuh. Dia mungkin tak crispy lah sebab dah goreng lama kan. Tapi dia punya isi punya wise memang ada isi lah, tak macam kita kena scan semalam. Sedap. Sangat sedap. Sedap dia. Saya suka benar. Semalam kita pergi bazar dekat di Taman Daya ni. Bila popiah carbonara juga. Dalam kosong guys. Tak ada inci. Dia kuat kecewa. Tapi yang ni tak, sumpah tak misal. Nama kedai dia Popiah Dapat Place. Boleh dapat ya? Nama kedai dia Tak payah lah. Nama kedai dia Popiah Place. Ini berbaloi sebab rasa carbonara, tak kena scam. Rating 8/10 sebab dia tak crispy. Popiah rating 9/10. Sebab carbonara dia sedap. -2 sebab kan tak crispy je. Tapi sebenarnya kira 9/10 lah. Kurang 1 je. Sebab tak crispy je. Tapi yelah, Tapi Ramadan kan. Baru-baru goreng makan mesti 10/10 sedap. So kita teruskan dengan murtabak. Kita order murtabak daging biasa je. Dia ada murtabak daging cheese, tapi kita orang tak rasa nak makan cheese. Kita order murtabak daging biasa, dia kita tunggu. Murtabak dia besar juga. Kuah tu. Muka babak buka puasa. Tak nak ada kuah dulu. Oh, Tak apalah, saya try yang tak ada kuah dulu. Dia try ada kuah. Tak ada air lah. Tak dapat banyak isi. Kalau air, saya lagi suka makan yang tak ada kuah. Sebab kuah dia rasa tawar. Macam cair. Tak ada isi. Banyak sangat. Dia macam orang boleh tengok kot. Dia Tepung dia banyak. Isi dia kurang. saya lagi prefer beli yang murtabak yang kecil-kecil yang RM5 ni. Yang tu. Walaupun dia kecil tapi dia punya isi mampat. Murtabak ni saya bagi sebab expectation saya sangat tinggi, nak banyak Sama isi. lah. Air. Saya bagi 75/10. Saya bagi 6/10. Okay lah, sebab isi dia kurang. Dia banyak. Rasa dia pun Rasa dia okey. Pada air lah, dekat saya rasa dia okey. Tapi dia tak ada isi sangat. tak lah, rasa dia boleh lah. Tak tahu lah nak cakap sebab dia tak banyak isi. Saya rasa tepung banyak. So macam tak rasa ada lebih tepung. Faham? So next, kita ke goreng Popiah. pisang. Popiah. Goreng pisang cheese. Pisang goreng cheese. Sebenarnya tadi Ha. kita dah beli. Lepas tu ternampak depan tu nampak lagi menarik. So kita try je lah yang ni. Kan yang tu macam menarik kan. Berapa minit lah tadi saya? 12 je. 12 minit. Cheese dia keras. Boleh tak? Tapi Nak kata dia tak sedap, dia sedap. dia sedap. 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 Tu yang kata menang. Dia rupa memang tak apa cantik, tapi rasa dia sedap. Sedap. Saya ni. Tak rupa dia. Rupa dia biasa-biasa je. Tapi sedap. Sedap. Tapi ada sikit lah. Ni saya bagi 7/10. Sama, saya bagi 7/10 je. Ya? Okay, baik. Oh. Ni kita orang punya main dish. Kita orang lain-lain untuk kita ada tekak berbeza. So lagi saya nak makan nasi kerabu. Nasi lebih. Ada daging dan paru. Saya hanyalah ini saja. Dia tapi dia punya lagi mahal kan, RM15. RM10 je. Saya punya RM14. Lagi sos. Saya dah lama tak makan golek. Sebenarnya saya tak ingat perasaan golek macam mana. Aku tak ingat. Dah lama lah tak jumpa yang golek. Taklah. Ni kita lebih minta. Dia nampak menarik sebabkan dia macam juicy. Ya tu. Dia bagi kicap, bagi sop. Oh, saya dah buka ni. Tenang susah ni. Buat puasa satu hari tak tenaga. Satu hari. Berapa jam ni? Satu hari. Ah, 5 hari. Buat puasa 5 hari tak ada tenaga. Tak apalah. Yang bagi ayam besar juga. Besar dia. Nak ni. Yang dengan tangan. Besar-besar. Dah jadi review makanan dulu guys.
Sedap. Not bad. Sedap. Not bad. Sedap. Tak boleh nak komen banyak lah sebab dalam tak makan ni. Dia tak ingat dah solution. Not bad. Tapi bila makan okey eh? Ni kot. Ayam dia tidak sejuicy yang seperti dilihat. Oh, okey. Ada kena sikit. Ada kena sikit. Baik. Boleh try? Rating? Enam. Rendahnya kenapa 6? Tak juicy. Oh. Tak juicy saja 6. Saya nak yang juicy. Faham? Dia tadi Dia luar je nampak juicy tapi dalam tak berapa sangat. Tak tahulah. Nak komen lebih-lebih pun tak tahu rasa dia macam mana. Tak ingat rasa dia macam mana. okey. Awak tahu tak rasa hybrid macam mana? Sama je macam yang barbecue. Tak sama lah. Benda lain. Sebab dia panggang juga. Sama juga. Sebab dia golek je dia pusingkan ayam. Kalau yang panggang dia terbalikkan ayam. Dia pusing-pusingkan ayam tu. Okay, saya review saya punya pula. Pas review dia dengan nasi, dia letak sekali dengan daging. Daging ni tak lembut guys. Oh, lembut lah, lembut. Baru sedap lah. Sedap. Dia punya serunding dia pun semua rasa. Kan biasa kasi nasi kerabu, kita makan biasa campurkan semua. Dia punya sayur, dia punya sambal belacan, serunding dia. Ni rasa dia lengkap kan, sedap. Nasi kerabu ni saya bagi rating 8/10. Semua sedap. So guys, itu saja review kita untuk makanan-makanan dekat Bazar Taman Suria. Sikit saja. Overall okey lah. Overall okey. Tapi biasalah parking takkan ada. Kat mana-mana bazar pun parking tak ada. Ya guys, kita orang naik motor je tadi guys. Lepas tu kawasan dia kalau dia agak panas lah sebab dia tutup. Betul-betul. Anda nak bawa budak, bondik cuma kena pegang sebab memang ramai orang sampai korang akan melanggar-langgar bahu. Macam kalau korang bawa budak, better korang pegang kuat-kuat lah. Sebab tadi pun kita orang macam asyik terlanggar orang. Sebab dia punya lorong tu kecil. Jadi bila beluk dua arah, orang nak rapat kan. Kita orang beratur kat tepi tu pun kena langgar tau. Ya tu. Apa lagi? So far bazar dia besar, banyak choice. Macam-macam ada lah, semua ada. Macam-macam ada. Ada yang repetitif, macam item bu ada repetitif. Nasi ayam gepuk ada repetitif. Yang dapat tak ada repetitif, dim sum, dumpling. Ya betul. Takoyaki adalah juga 2 je. Apa lagi? Nasi kandar obviously memang 1 je ada. Ada 2 lah ya. Nasi kandar yang nampak ada 2. Ada kan? Ada 2 lah, saya ada 2. Oh tak, betul. Nasi kandar 1 je. So yang ni kata nasi biryani. Oh. Adalah repetitif punya makanan tapi kalau boleh try lain-lain orang lain-lain rasa kan. So far banyak air juga lah. Air banyak. Air banyak gini. Air banyak kedai. Korang tengoklah mana-mana yang korang rasa menarik korang beli lah sebab air lebih kurang sama je. Diorang punya air tu banyak yang Ulang-ulang. air vanilla blue. Air yang Ribena lychee ni ada satu tempat pun Ribena lychee juga. Air teh. Air tebu paling banyak. Ada kat air kelapa. Oh ada air yogurt kat depan tu. Air yogurt ada dua kedai. Satu mesti yogurt, lagi satu pun ada hijau yogurt juga. So, Kedai kuih pun banyak juga. kuih banyak lama. Kuih banyak sangat. Diorang tak makan kuih sangat so kita tak beli. Okay. So guys, komen kalau nak kita review kat bazar mana pula lepas ni. So jumpa di next video. Selamat berbuka guys. Bye.